Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Muhammad Faris Official. So, hari ni saya nak bagi tahu korang saya ada masuk satu pangsa puri, iaitu pangsa puri digelari sebagai golongan-golongan elit seperti golongan berpendapatan rendah atau digelarkan panggil P40. Okay, untuk makluman semua, bila kita duduk di rumah, tak kisahlah flat ke apartment ke, kita berkongsi blok dan berkongsi lift. Kalau saya tengok, saya melihat, saya terkejar sendiri, saya tengok kawasan di luar memang nampak bersih sangat diorang cuci. Ada cleaner apa semua diorang cuci, bersih hari-hari. Tapi jalan, diorang bayar cukai tau. Setiap unit rumah semua bayar cukai kepada pihak-pihak atasan. Diorang bayar cukai hari-hari. Saya tak tahu cukai apa, tapi kalau ada penghuni duduk di sini, diorang bagi komen, korang bayar cukai apa kepada pihak majlis, pihak DBKL dan apa-apa pun. Korang cerita dalam komen saya. Itu yang pertama. Bila rakyat bayar cukai kepada kerajaan, sepatutnya menteri ke siapa-siapa datang tengok untuk buat naik taraf jalan, buat cuci di dalam. Ini saya tengok setiap blok dan setiap zen-zen yang ada dekat dalam pangsa puri ni sangat-sangat kotor. Kalau korang tengok bila sampah penuh je dekat atas zen tu, nombor satu, pertama mestilah nyamuk, kedua mestilah air yang bertadah, air yang bertakung dan juga bau yang amat tidak senang. Saya bukan penghuni di pangsa puri Kayu Ara, tapi apakah nasib orang yang jaga kebersihan tapi mereka terpaksa menghidu bau benda ni setiap hari. Jadi saya harap video ni bila saya buat, saya masuk bukan semata-mata untuk saya dapatkan view. Sebenarnya niat saya nak bantu orang-orang yang tak dapat nak menyalurkan benda ni. Tapi kalau nak buat cara untuk pergi buat aduan, ada orang cakap buat aduan dah berapa kali tapi mereka stay juga tak datang. Tapi saya harap berbaloilah dengan penduduk yang bayar cukai setiap bulan atau setiap tahun kepada kerajaan ni, datang buat cek semua. Bukan susah mana pun, sekarang dah banyak teknologi yang canggih dekat Malaysia ni. Buat benda ni bersih. Sebab diorang ni membayar cukai, mereka ni membayar macam-macam bil yang ada bila mereka duduk. Selagi duduk dalam negara ni, masing-masing dikenakan cukai. Tak kisah elektrik ke barang ke apa, itu semua cukai-cukai mereka, mengeluarkan duit mereka sendiri. Hasil mereka bekerja untuk mereka membayar. Tapi setimpal lah dengan mereka berduduk di sini. Harap-harap pihak yang berwajib datang untuk bersih semua sampah-sampah yang ada. Dan kalau boleh sediakan tong sampah besar dekat kawasan tu. Ni saya melihat tong sampah besar pun jauh. Okey, keadaan surau yang naik, keadaan surau, keadaan fasiliti taman permainan, kalau korang tengok dalam video ni amat menyedihkan. Saya tanya kepada makcik Indonesia tu, dia duduk di situ, dia kata dah 15 tahun yang tak pernah nak repair. Saya tak tahu sama ada dia baru duduk 15 tahun ataupun lebih daripada usia tu. Masih taman tembak permainan kanak-kanak tu tak dapat di repair, dah dibetulkan. Terbiar macam tu saja. Jadi budak-budak kecil nak main apa? Lagi-lagi fasiliti pun tak banyak. Saya dah pusing semua sekali blok, tapi saya tengok tiada apa-apa kemudahan asas kepada penduduk, terutama kanak-kanak yang duduk kat kawasan pangsa puri Sungai Ara ni. So saya harap pihak berwajib tolonglah wakil rakyat yang sepatutnya dulu memperjuangkan rakyatnya dulu, bukan main berkempen apa, mana perginya bila dah menang jadi kerajaan. Tolong turun padang tengok kawasan sendiri. Bukan susah mana pun. Jangan tunggu pilihan raya je nak memperjuangkan, selepas pilihan raya hilang tak ke mana. Kalau boleh turun. Macam-macam saya tengok, seperti kedai, seperti sepatutnya disiapkan tapi tak disiapkan. So di mana korang punya vision korang untuk memastikan mereka yang bayar cukai ni dipelihara, dibela? Ni rakyat golongan berpendapatan rendah, tolong pandang sikit lah. Okey, mereka ni bukan orang senang, mereka ni orang bersederhana, hidup pun cukup-cukup makan. So takkan semua benda pun saya nak interview semua penduduk-penduduk supaya mereka beri komen, tak perlu. Tapi saya dapat tahu 2-3 orang penghuni sana amat mengecewakan. Mereka kata fasiliti yang ada seperti jalan, seperti taman permainan, seperti infrastruktur, seperti seperti longkang, surau, sangat-sangat teruk. Saya tengok cat-cat dah berapa tahun dah. Bila nak repair, sediakan repair. Itulah guna duit cukai-cukai tu, dipulang balik pada mereka yang berpenduduk. Jangan duit cukai-cukai mereka ni entah ke mana hilang gaibnya. Jadi saya menyuarakan benda ni untuk mereka-mereka ni semua. Bukannya saya nak minta simpati ke apa, tapi saya minta orang atasan tolong turun padang, tengok, spot check kawasan korang masing-masing. Itu saja mungkin selesai pada hari ini. Thank you for watching my video. InsyaAllah kita jumpa the next video yang akan datang. Saya akan terjah beberapa unit lagi apartmen yang ada kat kawasan Damansara ni tak lama lagi. Itu saja. Sekian.
Okey, teman-teman semua, saya berada di salah satu rumah bangsa Puri ni. Kalau korang nak tahu, untuk melihat keadaan fasiliti yang ada kat kawasan ni. Jadi saya tak tahu pihak pembersih datang ke tak. Kalau kita tengok amat mengecewakan. Apa boleh, let's go, kita layan tahu ke saya. Okey, so kita ke tingkat 18. So total ni semua ada 18 tingkat ya. Kalau tengok keadaan yang sangat usuk kau tengok ni.